Wah Kenapa Oh ni tak habis buka puasa lagi. Ha? Baiklah, daripada Stadium Manis Perbandaran Temeloh, kita akan jalan-jalan Palatau ke mana? Nanti sabar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palatau jalan-jalan episod yang ke-29. Ini baru betul episod 29. Daripada hari tu episod 29 tak. Hari tu 28. Ini baru betul 29. Kali ini special kali ni. Bulan-bulan Ramadan ni kan. Tadi kita kat Temeloh. Sekarang kita sampai dah Kuantan. Dan ke mana Palatau jalan nak bawa? Sabar dulu. Okey? Sabar aja, Bu. Sabar aja ya? Iya, sabar aja. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Jom, let's go. Tapi ya weh, kecoh sekarang kecoh. Tuan rumah tak cakap apa-apa. Jiran tetangga pula yang yelah. Tak apalah. Tapi kecoh, memang kecoh. Kepada sahabat saya, bapa saudara saya Tengku Muda, dan juga kepada pasukan legenda yang banyak sejarah macam Pahang. Kerana tahun depan Pahang dah tak ada lagi. Bubar terus. Pasal ada masalah dalam Pahang. So, benda ni adalah berita sedih. Macam Kedah. Kedah adalah pasukan yang... Tak apa, hari ni bukan cerita macam tu. Tapi ada jugalah selit-selit nak cerita pasal benda tu kan. Yang penting, sikit lagi dah sampai. Sikit lagi. Sabar semua ya, sabar. Okey, kita dah sampai ke Bandar Kuantan melalui tol Kuantan. Ini adalah flyover kat bandar tu. Tu Padang Sintetik. Dan kedai aku nak bawa kat korang ni adalah sebuah kedai makan yang rare. Kenapa rare? Sebab dia dimiliki oleh ex-player Pahang. Dia punya founder tu ex-player juga. Dan toki dia sekarang pun player juga. Tu kereta dia tu. Ni menu-menu dia. Menu-menu yang ada di kedai ni. Iaitu kedai yang beri nama Platform. Yang tengah diusahakan oleh Azamuddin Akil. Memang best. Masakan dia memang best. Aku recommendkan kau. Aku dah patih terpoyak. Memang aku recommend. Nak air apa? Terpoyak tu memang. Air panas? Ini koleksi elek. Selama dulu Kedah Selangor. Saya tanya satu soalan kat Alex, kenapa Kedah Selangor tu dia frame besar? Yang Pahang dia Selangor je. Ini baju Azizo ni, baju dia dekat dalam bilik. Baju dia dalam bilik. Dia letak dalam bilik. Ini suasana kedai dia. Tu meda-meda yang dia pernah. Jadi sambil makan kau boleh tengok, boleh tanya soalan, boleh bergambar dengan barang peribadi daripada Alex. Tu bawa baju Alex. Dia letak dalam bilik. Wow. Dia jaga bawa Alex ni. Tengok dalam plastik lagi. Itu dengan sahabat muda tu. Ramai bila tu. Ramai kegemilangan. Itu Malaysia. Ramai Malaysia Lidah tu. Malaysia Lidah. Lidah. Macam lah. Okey, Palatau jalan hari ni kita buka puasa bersama dengan founder untuk platform. Pergi dengan family dia. Sebab ada benda yang kita bincangkan. Right? Hari tu aku datang sekejap. Hari ni aku datang makan. Kau. Hari ni aku makan tempoyak ikan kembung. Mana dapat? Kat sini boleh dapat. So ada jalan cerita yang panjang lagi untuk kita berbincangkan. Tapi sebelum untuk Palatau episod yang ke-29 ni, ada special lagi. Sekejap lagi. Okay, bye-bye. Makan dulu kat puasa dulu. Kalau kat bola kita jumpa dia orang, kat sini pun kita jumpa dia orang. So kita kat mana sekarang untuk Palatau episod yang ke-29? Kita berada di apa ni? Kejap lagi kita masuk dalam. Sabar sabar. Yes. Kenapa sampai ke bawah Kenapa Oh ni tak habis buka puasa lagi. Yang ni malah menyelup makanan lagi. Oh bukan. Tiket. Jom buat apa ni? Klaim kuat sikit tengok. Tiket minta tak untuk bawah umur 18 tahun ke bawah.
Saya boleh lah, saya 18. Tak sekolah lah. Kalau datang sini macam dia kena isi QR dulu, tapi dah tutup dah QR tu. Lepas tu datang sini boleh claim. Dia cakap aku bukan 18 lah. Macam mana lah? What? Bro, what are you talking about, man? Oh, tak lepas lah pula. Ni 18 ke semua ni? Ini dah 21, mana tahu ni. IC. Oh, bagi IC. Menang berapa ni? 18. 73. 7-3. Faham 7. Sebab kalau awak tak pakai baju Power Ranger, so tak ada dia. Siapa pakai baju Power Ranger, betul dapat dia. Angka baju bagi. Bukannya Power Ranger bagi. Sorry lah. Okay, geng-geng jual jersey baru nak set up. Bila nak set up, Beli. cepatlah. Awal lagi ni. Awal lagi. Berapa harga jersey? Harga jersey RM139. Home. Ni depan dia. Ni belakang dia. Sponsor dengan ada tulis PRFC kat atas. Nampak? Baju ni Joe Zakaria dah review kan? Ya, dah review. Awak medang ke tu? Kalau awak medang, mai tengok jersey terbaru daripada Pahang Rangers keluaran Otis 8. Review. Jadi kita tak payah review. Kita jangan buat kerja Joe. Yang kita nak tahu, kita nak cari penyokong. Mari beli. Gol. Mari beli. Kasih habis. Kasih habis Alright. Bye-bye. Bye. Cakap lagi sekejap. Boleh pakai cerita kan? Boleh. Okay, kita berada di Stadium Sopa dalam kota Kuantan untuk perlawanan futsal di antara Power Rangers menentang MU, MUFC. Apa? MUFC kenapa? Pada ini. Masalahnya benda tu saya post sebelum gaji masuk. Macam mana tu? Saya ikut macam mana abang pun, jadi maknanya paling tahu. Itu tak nanya dia sini. Dia dah lagi. Berakhir Pelatau Jalan-Jalan episod kali ni. Episod yang aku sendiri tak rancang sebenarnya. Tiba-tiba aku dapat idea untuk aku lakukan Pelatau Jalan-Jalan untuk perlawanan Pahang Rangers. Sebab ialah nak tunggu perlawanan Seri Pahang lambat lagi kan. Dah tukang cuti sekarang ni tengah Ramadan Al-Mubarak. So kita jalanlah dulu untuk Pahang Rangers. Game yang kedua, sebab game pertama tak dapat sebab bertemu dengan perlawanan menentang Seri Pahang menentang PDRM. Jadi perlawanan kedua ni menentang MU United. Bukan. MUFT. Malaysia University. Bukannya Manchester United. Manchester United tu power sangat. Takkan aku nak pergi buat pelatau jalan-jalan dengan Manchester United. Yeah boy. Tapi tak mustahil. Tak? Okay, tak apa. Okay. Aku boleh buat kesimpulan di mana untuk Power Rangers season ni dia macam lambat panas tau. Dia tak macam coach sebelum ni yang memang nak pak. Coach ni dia relax je. Mungkin dengan macam dia kan dah berumur sikit kan. Dengan tak baik tu. Tapi tak apalah. Tapi dia macam relax je. Dia relax je. Dan permainan pun macam relax je kan. Sampai Malaysia University pun boleh control game kan. Tapi itulah pancuk awal. Malaysia University relax awak. Tapi sayang Malaysia University dia ada keeper yang baik. Mental memang mental grade A lah. Aizat. Keeper ni memang seorang keeper yang mempunyai mental yang kuat. Gila, memang grade A lah. Tapi lah, tanyalah Malaysia United dapat beli Aizat kan. Tapi tak mampu nak mengekang Di Souza, seorang pemain yang aku paling
Dalam kamera aku, gambar dia ada 500 keping. Gambar dia saja. Sebab apa? Sebab dia memang dengan bola. Sebab aku kan tak suka ambil gambar tanpa bola. Wow. Oh yo kan. Tak salah. Yang ni itu dah cerita, tapi import baru Power Ranger tu dia tak macam sebelum-sebelum ni lah. Tak macam Jamur, tak macam Aming. Tapi apa pun Jamur lagi best lah. Jamur memang well done lah. Kaki kanan, kaki kiri dia. Tapi yang menarik lagi kat sini nak ceritanya, apa nak cerita lah. Tapi korang kat luar sana, janganlah nak bandingkan Seri Pahang dengan Power Rangers. Jauh guys. Cuma kalau nak bandingkan, hanyalah dari segi cara kerja. Cara kerja mungkin boleh bandingkan. Tapi kalau korang nak bandingkan, overhead, perjalanan, perstrukturan, kedua-dua entiti ni tak boleh, jauh beza. Contoh yang aku boleh cakap, yang paling ketara adalah gaji. Kalau dekat Seri Pahang, paling rendah 1 hour later. 10,000. Oh my god! Wow! Di Power Rangers paling tinggi 10,000. Fikirkanlah. Baik, untuk Pala Tahu Jajalan episod kali ni, minta maaf kalau taklah Pala Tahu sebelum ni. Dan dan Pala Tahu pun tak sempat nak jumpa dengan Fang. Sebab macam biasalah, Pala Tahu takkan jumpa Fang yang tak pakai jersey pasukan. Kan macam budak tadi 2 orang, 3 orang tadi kan. Dia tak pakai jersey. Jadi Pala Tahu tak interview sangat. Tapi kenapa pula yang Along tu aku interview? Itu kan interview, itu kau kacau dia. So, kita jumpa di Pala Tahu akan datang. Dan yang terdekat kita tak tahu. Takut tiba-tiba aku pergi buat Pala Tahu jajalan dekat Bazar Ramadan ke. Kita tak tahu kan. Tapi yang pastinya, Pala Tahu dah ada peneman. Iaitu Pala Tahu. Salah. Pala Tahu dah ada peneman. Pala Tahu jajalan ni. Dia ada Pala Tahu, dia ada Pala Tahu jajalan. Dia ada Seram Pala Tahu. Dirasai oleh ramai orang. Di mana orang-orang yang terananya 6 bulan tidak bergaji. Siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Benda yang free. Tekan je. Siapa yang belum follow, tolong follow. Jumpa lagi. Assalamualaikum.